Tetapi di sana ada golongan tertentu yang mana mereka pakai ayat Al-Quran dan riwayat tadi untuk memenuhi kehendak dan kepentingan mereka saja. Sedangkan dalam situasi yang lain, mereka meninggalkan Quran, mereka meninggalkan hadis. Golongan-golongan ini antara mereka juga yang bercakap soal hudud tak bisa dilaksanakan. Hukum Islam tak bisa dilaksanakan dalam situasi sekarang kerana situasi berbeza dengan dulu. Mereka di kalangan mereka juga ada yang menyentuh soal aurat. Di kalangan mereka ada yang menyentuh soal institusi Islam dalam konteks negara kita. So, ada wujud di sana kontradiksi. Mereka menggunakan ayat Quran dan hadis untuk kepentingan mereka pada keadaan tertentu dan tidak mengguna dalam situasi yang lain. Situasi dulu dan sekarang berbeza. Zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu an, ketakwaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan minimum, saya tidak katakan tidak ada langsung, tetapi minimum. Ya? Pada hari ini situasi keadaannya berbeza. Kemaksiatan wujud di sana sini. Walaupun kita cuba ada usaha mengekang kemaksiatan tersebut, ia tetap lagi ada. So sekarang ni berbalik kepada satu kaedah, tindakan pemimpin dalam urusan rakyatnya bergantung kepada keperluan dan kemaslahatan. Dia kalau kita teliti balik, ini masalah gerakan ataupun movement liberalism dalam konteks negara kita pada hari ini. Cuba untuk liberalkan pemikiran manusia, cuba liberalkan sistem. Sebab itu wujud cadangan-cadangan yang kita tak sangka-sangka. JAKIM dibubarkan. Yang mana kita ada hak di bawah perlembagaan. Islam adalah agama persekutuan. Yang kita bimbang sebenarnya bukan soal orang yang bercakap tanpa nas Quran dan hadis. Sebab orang boleh nilai ni tak ada hujah, tak ada dalil. Yang kita bimbang adalah orang memanipulasikan Quran dan hadis untuk kepentingan dia. Dia gunakan masa dia nak, masa dia tak nak, dia tak gunakan.